Biasa kita dengar bila bencana je tak ada signal, tak ada internet, hubungan terputus, misi menyelamat pun jadi sukar. Nak selesai masalah ni, Kementerian Komunikasi dan MCMC lancarkan Prime, iaitu Sistem Komunikasi Bergerak terbaru Malaysia. Dengar sikit apa Menteri Komunikasi ni cakap. Kenderaan Prime dan kemudahan Prime ini telah dibangunkan pada kos RM1 juta satu unit. Termasuklah Wi-Fi yang menggunakan mesh, internet yang menggabungkan satelit dan juga penyediaan 4G dan 5G dan juga internet yang disediakan melalui Wi-Fi yang dipasang pada drone yang boleh diterbangkan sehingga jarak 5 km dan boleh beroperasi selama 5 jam. Prime adalah gabungan kenderaan canggih, las satelit, las selular, las Wi-Fi dan juga drone. Kenderaan ini boleh digerakkan ke mana-mana kawasan yang berlaku bencana. Bila diaktifkan, kenderaan ini akan bekalkan internet dalam radius 150 meter dari kenderaan. Drone pula boleh diterbangkan sehingga jarak 5 km untuk tempoh 5 jam. Siap ada radio kecemasan lagi untuk kekal berhubung. Buat masa ni ada 3 buah, 1 di Semenanjung dan 2 lagi masing-masing di Sabah dan Sarawak menjelang akhir tahun ni. Maksudnya, kerajaan nak pastikan semua kawasan dapat cover. Bila berlaku sesuatu bencana, tak ada lagi masalah terputus hubungan. Memudahkan komunikasi semasa aktiviti SAR ataupun menyelamat, menjadi sokongan kepada NADMA dan agensi penyelamat lain. Wartawan pun senang untuk buat liputan. Nampaknya Malaysia kini lebih bersedia hadapi krisis. Ini bukan sekadar teknologi, ini tentang keselamatan nyawa rakyat. Dapat sesuatu? Like, komen dan repost video ini.